Ujian fizikal penolong penguasa penjara. Untuk makluman, jawatan ini ada ujian fizikal, dan ujian fizikal ini dijalankan selepas anda melepasi ujian psikometrik. Nama penuh ujian ini adalah ujian fizikal, panca indera dan kecergasan. Untuk ujian fizikal dan panca indera, ianya merangkumi pemeriksaan ukuran badan, iaitu yang pertama, ketinggian. Lelaki minimum 1.57 meter, manakala perempuan minimum 1.53 meter. Kedua, berat badan. Lelaki minimum 48 kg, manakala perempuan minimum 46 kg. Ketiga, body mass index atau turut dikenali sebagai BMI di antara 19 hingga 26. Dan yang terakhir, ukuran dada melibatkan lelaki sahaja semasa keadaan biasa 79 cm, manakala semasa tarik nafas 84 cm. Bagi pemeriksaan penglihatan pula, jarak penglihatan, visual acuity, sit overnight tanpa memakai cermin mata atau contact lens, dan ujian buta warna. Pemeriksaan tubuh badan dan gaya berjalan, pemeriksaan jari, tangan, kaki dan lain-lain anggota, serta gaya berjalan atau berkawat. Pemeriksaan kecergasan pula merangkumi yang pertama, bangun tubi 1 minit dalam kiraan berapa kali. Kedua, T-agility test dalam kiraan saat. Ketiga, lari pecut 20 meter dalam kiraan saat. Dan yang keempat, lari ulang alik 20 meter berperingkat, break test ikut tahap dan peringkat. Bagi calon yang nak dapatkan contoh soalan ujian psikometrik tahun lepas, anda boleh klik beg kuning dekat bawah ni. Manakala bagi calon yang nak dapatkan rujukan khas ujian psikometrik bagi jawatan ini, anda boleh klik link dekat profil.